Jangan jaga hati orang tak tentu tempat, tak tentu punca, sehingga kan kita jaga hati manusia sampai mengundang kemurkaan Allah. Jaga hati bini, takut nak teguk bini. Dah tahu dah, suami ni dia tahu bila isteri dia buka aurat, isteri dia berdosa dan dia berdosa. Betul? Kalau isteri tutup aurat sempurna, suami pula pakai seluar pendek, suami berdosa, isteri tak berdosa. Tapi kalau isteri buka aurat, isteri berdosa, suami pun berdosa. Sebab apa? Sebab isteri di bawah tanggungjawab suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin bagi wanita, tanggungjawab. Tahu dah. Tapi kadang-kadang bini kita bila keluar elok pakai tudung. Tapi bila dia keluar nak sidai kain, dia pakai sekup kepala tu, dia pakai t-shirt lengan pendek. Kita nak bercakap pun kita rasa tak tergama. Pasal takut dia kecil hati. Jaga hati bini tak kena tempat. Dan bila kita tak berani cakap benda betul, takut nak jaga hati orang, takut orang kecil hati dengan kita, maka pada masa tu kita tahulah hati kita pun macam mana.